dengan IC saya isi minyak RM60 sepatutnya dapat subsidi. Pelakon dan usahawan Ifa Razia tampil meluahkan rasa tidak puas hati selepas mendakwa gagal menikmati harga subsidi petrol ketika mengisi minyak di sebuah stesen di Gelang Patah, Johor. Dalam video TikTok yang dimuat naik kira-kira 19 jam lalu, Ifa menunjukkan resit pembelian petrol RM60 sambil menegaskan beliau sudah menggunakan MyCard seperti biasa tetapi tidak menerima potongan subsidi. Hai, Assalamualaikum. Hari ini 7 bulan Oktober saya berada di Gemilang Petromat, Gelang Patah, Johor. Baru tadi saya isi dengan IC saya isi minyak RM60 sepatutnya dapat subsidi. Tapi tengah nampak ni. Nampak ni. Tak dapat lagi subsidi. Saya dah masukkan IC, dah tekan. Okey. Dah naik dah sepatutnya saya dapat subsidi. Okey, kat mana? Ini resit dia So kat mana dia punya sistem dia yang betul dekat stesen minyak ni? Stesen minyak Shell kat Gelang Patah, Johor. Saya sebagai warga negara Malaysia, sepatutnya semua warga negara Malaysia gunakan IC dapat hak subsidi masing-masing. Tapi hari ni nampak saya dah isi dah. Masih tak dapat lagi subsidi. So what is problem? Stesen Shell ni problem ke atau sistem yang problem? Tolong viralkan video ni. Tolong saya sekarang dekat Shell Gelang Patah, Johor.